Diri yang betul-betul ada adalah Muhammad. Matikan diri-diri yang lain. Jaga hak Muhammad tu. Kalau kita duk jaga hak diri kita, kita Muhammad kita tinggal. Yang Tuhan cipta, yang Tuhan buat keluar daripada nurullah adalah nur Muhammad. Maka berdiri Muhammad kat kita ni. Sekarang ni kita tak jaga hak Muhammad sebab diri lain ada. Cuba kita bawa semua diri pergi jaga hak Muhammad. Diri itu saja yang ada. Diri lain semua tak ada. Kita solat kerana jaga hak Muhammad. Kita puasa kerana jaga hak Muhammad terhadap Tuhan dia. Kita pergi haji kerana jaga hak Muhammad tu. Maka diri lain tu semua kena musnahkan. Kalau tidak, dia ambil alih. Ada 3-14 diri kat diri. Sebab tu Tuhan letak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia letak dua ni. Dia tak lain pada ni. Maka matikan diri kita tu bermakna bawa semua diri yang ada kat kita ni untuk menjaga hak bagi Muhammad terhadap Tuhan dia.